kita bersama dengan Amin. Okey, Abang Amin. Sambung surah mudah-mudah boleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadra wa rafa'na laka zikra. Allazi anqadha dhahra wa rafa'na laka zikra. Wa inna ma'a yusri yusra, inna ma'a yusri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya-Allah. Okey, satu soalan lagi. Abang ingat tak alif bata, ingat? Boleh? Okey, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bata sajina ha ra za ra za shim shin sad da ta za ain rin fa fa kaf lam min nun wa ha lam li amzaya wa. Masya-Allah, masya-Allah. Baguslah. Okey. Nah bang, sebab abang boleh jawab semua kan. Ni ada duit raya sikit. Ni abang tengok ni macam apa? Kaabah. Kaabah. Okey. Saya playkan sikit Okey. Kenapa pentingnya bacaan Al-Quran dalam hidup kita? Mungkin bagi kita tenang. Bagi tenang Sebab saya bawa balik negara jadi memang kebanyakan diorang kat sana pun Quran sembahyang. Sebab kita balik kadang-kadang ada orang terima kita. Dan kebanyakan orang ada yang sangka buruk. Jadi kita akan rasa kecewa, macam terpinggir. Walaupun semua orang nak berubah jadi baik kan. Apa pesan abang pada orang luar kat sana kalau dia malas ataupun malu nak baca Quran? Sembahyang. Ikut, mula-mula ikut lah. Tapi lama-lama kita akan jadi seronok. Kalau kita dah buat selama 40 hari cukup, kita jadi susah nak tinggal. Mula-mula kita paksa diri kita sembahyang. Nanti lama-lama kita akan ikut.